Also to listeners out there, do subscribe and follow us in Spotify, IG, TikTok at UrbanX Cooking SG. UrbanX Cooking SG. UrbanXCooking SG. To the sponsors out there, if you wish to sponsor us, you can reach us at urbanxcooking@gmail.com. urbanxcooking@gmail.com. Okay, Assalamualaikum guys. It's your boy say I'm Ed. Jay. And we are from UXC. Alright. Welcome back to our latest episode. Dah start dah? Dah. Dah start. Aku ingat ni kira kan test. Tak ada lah. Dah start dah. Okay, welcome back to our latest episode. Kita sekarang dekat outdoor. As what we promise. Yes, tapi one thing, kita tak masak. So kita akan bercerita lah tentang maybe kawasan ini atau maybe other places also yang unik-unik lah, yang seram, insyaAllah. And also with us right now, kita ada equipment paranormal. Kita kat belakang tu, kalau korang nampak, kita ada K2 meter and also sensory ball. Sensor ball. And yalah, jika kalau kat sini ada gangguan ke apa-apa kan, mana tahu dia nak datang ke apa kan. Betul. So equipment ni boleh detect lah. Betul sekali. And yalah, kalau dia spike, insyaAllah dia ada lah. Then if the sensor ball ada lampu, meaning dia ada sentuh lah, that ball lah. Ada sentuhan. Ya, betul. How are you? Penat lah, nyari penat gila. Yeah, sorry lah guys. Last week kita tak dapat release any episodes. Yeah. Pasal as what, kalau korang tengok one of the reels kau post reels kan, yang regarding about your late father pass away. So last week we took a break because ada cerita sedih sikit. Bapa Ed meninggal. Sorry guys, it's awkward. So kita kasih Ed some space lah. So kita tak buat any recordings, kasih dia tenang, chill dulu. So dah cepat dah 1 week Dah 1 week cepat. Very fast. Semalam dah 1 week lah. Exactly, semalam is the 1 week. Yeah, correct. Yes. So how are you? Everything okay? Alhamdulillah, okay, doing well. Just that still accepting. But what to do, Allah lagi sayang dia kan. Betul. Dan kita insan yang biasa je, manusia yang biasa. So kita just redakan je lah. Even though reda, but thing is still cannot accept the fact that he left us. Macam arwah aman lah, sama. Since 2023, sekarang 2025. So the feeling is still strong lah, basically lah. Exactly. So yalah, I hope you can accept the fate lah, yang Allah lebih sayangkan dia kan. So I hope you stay strong. InsyaAllah bro. InsyaAllah. Hope you stay strong and stuff. So sekarang kalau ada rasa, ada niat nak pergi kubur tu, Roger je, kita pergi sama-sama. Boleh, insyaAllah. Sorry guys, outdoor mah. Alright, so aku pun nak ucapkan terima kasih pada all the guys. Shout out sikit. Okay, yang kau tak expect hari tu. Okay, mesti buat panas. Aku lupa aku ada ni tu apa, obat-obat nyamuk. So I would like to say thank you to the guys lah, like chef angler kita, What Bear, Joy, yang aku tak expect. Ni dua aku tak expect. Shah, okay lah, dia kata 50-50. Then Shah, siapa lagi ada? There's one more guy, Firas. Firas even told Shah that even though dia tak kenal kau, tapi dia turun. Aku was like sial lah, aku tak expect lah, because aku Roger kau je tau. Then it's like, wow, aku macam terharu lah, seriously, like
bila aku sampai dekat mortuary side, aku nampak Wan dengan Joy. So, sure lah korang kat sini Pasal aku tak tahu yang datang untuk tolong aku ke apa. Because aku takut Jarang side pun ada case apa, aku tak tahu. So like, sure lah korang datang untuk aku sial lah. Aku just macam speechless lah. Tak, pasal pada aku benda ni semua auto lah. Pasal aku tahulah macam kau punya side, obviously you can't afford to tell everyone. Correct or not? In the midst of tengah accepting the news that your father passed away, then obviously there's a lot of people yang you need to inform. Like the most important people, like family members, you know. Then another thing is kawan kerja, kawan kerja dia semua. So aku just took the initiative lah. Aku just spread the news lah yang bapak kau meninggal. Aku appreciate that. And so I think aku nak cakap aku minta maaf lah if aku tak dapat layan korang, like, ni semua like, tak dapat berbual korang ataupun interact dengan korang sangat because aku busy, lari sana lari sini uruskan jenazah semua. It's like, dengan adik-adik aku sure lah. Taklah, pada kita engkau tengah jalankan tugas kau yang terakhir untuk arwah bapak kau. So kita okey, kita tak ada masalah. So macam pada aku dengan Joy dengan Wan lah, time arwah Man meninggal, you can make the time to come down. You can make the time to come down. Even though kau kerja, kau ambil tak tahu urgent leave ke unpaid leave ke on your side, aku tak tahu. Whereby arwah Man tu dengan kau tak ada any bloodlines tau. Kirakan is kawan. So if you can take the initiative to buat macam gitu, what else can we do, Syah? Correct or not? So kalau aku tak rasa, aku tak nak macam like korang macam terhutang budi. Aku tak ada, don't want that. Tak ada. But really aku terharu seriously bila korang turun dan like korang is there. Even though engkau akan cabut halfway, right? Pasal ada last minute work call up lah. Then Shah was there to comfort aku bila aku the last person to sedekah Fatihah untuk bapak aku semua kan, bila dah tanam semua. So like, Shah was there to comfort aku bila aku dah menangis kat situ. Seriously, aku dah rabat dah. Pasal sial lah, masih baik Shah dekat situ. Like kalau kau tak ada, aku rasa aku dah masuk dalam aku rasa dah korek balik lah. Aku bila aku nak gerak tu, aku ada bilang Wan dengan Joy jugalah. Aku cakap apa ni, macam just be there, untuk kau lah. So yalah, I mean the whole scenario is just busy and tak ada time lah, seriously. Aku tahu. Aku nak jenguk arwah for the last time, like really the last time, like the last time aku dapat tengok arwah is during aku mandikan jenazah. That's the only time. After that aku dah tak ada time nak tengok dia, because dengan keadaan jenazah kan macam itu kan, arwah macam itu, orang ustaz tu tak menggalakkan lah untuk like exposekan muka dia all this. So like aku just reda, okay lah. Then that's the last time bila aku jumpa dia. I mean the last time aku dapat tengok dia punya wajah dia lah. So macam sure lah, if aku was given another chance or time with arwah lagi so lah aku would, sedih pula. Tak apa. Aku would like really I get your point lah. Macam really have a time with him and stuff, because aku really like jarang contact this, aku actually 1 week afterwards, supposing before arwah meninggal aku supposed to jumpa dia, like visit dia lah, because saya aku tak dapat visit dia. And that following week aku supposed to visit dia, but then the thing is Omar dah tarik dia dulu kan. So nak buat macam mana? Yalah. Apalah, apa yang kita boleh buat sekarang, kira sedekahkan Fatihah, doakan dia lah. So yalah. Tak apa. Saya panas kena lagi. Tak apa. So guys, enough apa saya sedih. Moving forward, yalah, aku still try to recover. I mean,
still try to accept this lah. Then yalah, that's why aku just ajak Yasta to just record. And even I mean it's best lagi best is luar rumah. Yalah. Yeah, so aku dapat like really stress out. I mean really aku punya perasaan lah kat luar. Because aku after arwah meninggal aku like back to back aku masuk bilik aku on lagu guys ya. Aku tak edit tak apa pasal. Tu pasal yang ever since lepas last week tu yang last aku call kau tu, yang aku cakap sorry aku kena gerak halfway tu. Lepas tu pun mana aku ada kacau kau. Betul tak? Aku pun nak kasih kau space, nak kasih kau relax dulu. Jom minum. Jom minum kan guys. Wah. Kau. Kopi dah kau, nasib baik tak manis. Ini baru kopi. Wow. Okay guys, sekarang kita berada dekat kampung Wasan. Bukan. Apa tempat kawasan ni? Kampung Wasan je lah. Kampung Wasan je lah. Andrews Avenue lah. Andrews Avenue lah. Sampai sini Andrews Avenue juga. Jalan Mempurong Mempurong. Mempurong sana saya. Jadi saya senang cakap dekat dengan masjid Petempatan Melayu. Yes. Susah nak sebut. So the station right now, there's nothing much so far. Bibit cengkerik. Dan tadi ada activities like bunyi burung hantu. But I believe that one is bunyi burung hantu biasalah, is normal. Ni nature apa. So kita tak assume banyak. Just hopefully kalau ada lah untuk korang kan, untuk lihat. So previously we are here with Hafiz Yusof. Yes sir. Then we did TikTok live. And dalam live orang mengatakan ada penampakan dekat dalam live tu. Kau ingat? Kau ingat? Ya, apa yang korang nampak ni sekarang ni kat belakang ni, the same spot, the same location yang orang yang dalam live cakap dia ada nampak something dekat daerah sini yang berwarna putih. Yes. And kita tutup tingkap, buka tingkap. Buka tingkap, betul lah. Yalah, turun buka. Pasal nak double check dengan viewers. Ya. When tutup nampak, buka pun nampak, dia cakap lah. And yalah, we are back here again. And assuming benda ni ada lagi, then yalah, kita just santai-santai. Tapi untuk hari ni kita punya fokus is bukan paranormal. Betul. Cuma equipment yang ada ni semua is additional untuk korang lah. Entertainment lah. For entertainment, correct. Yeah. So macam biasalah, macam kita cakap yang dalam the previous episodes ni semua, yang kita akan keluar ke satu kawasan dan akan bercerita. Betul. Tentang cerita-cerita hantu lah yang viewers pendengar ada pengalaman lah. Pok minum guys. Betul. So far kau tanya aku experience kat sini kalau kau tanya aku personal experience kat sini, aku rasa aku tak banyak lah like really hardcore experience. But the thing is, from our previous collaboration with The Weekend Wanderers, like Sonia and Cici, then bila tu with our previous podcast, then they story that Cici pergi buka paku from one of the pokok. Kat dalam. Then beliau ada gangguan, is it? Dia cabut paku tu, dia bawa balik. Dia bawa balik. Dia tidur pun dengan paku tu. So time dia tengah tidur tu, dia dah mimpi merepek-merepek lah. Dah mimpi yang merepek-merepek semua. Habis tak salah wife dia pun ada ni
Gangguan. Kan. Wife dia pun kena gangguan. Kau imagine berapa hebatnya orang tu. You don't know that paku is from where. And for what reason it's there. And kau cabut paku tu. And bawa balik lagi. One thing about him, dia suka eksperimen benda. Dia devil aku bilang kau. Dia devil, aku salute dia. And you know, facing all this after dia buat ni semua, and dia anggap tu macam tak ada apa-apa lah. Aku salute dia. Correct. Dia senang cakap hati kering. And also another story dekat Sembawang Beach, is it? Atau kampung Wak San juga? Sebelah depan kampung Wak San. Paan from Praia Counters. Also ada gangguan. Seperti sebab tu dia tengah dari rumah. Yes. Aku tak pernah direct, tak pernah share kan? Direct betul lah lari rumah. Lari rumah. Direct ya. So dia lari rumah. Then after that dia pitch tent lah dekat tepi pantai tu. Then if not wrong, something like along the way there's a nenek kebayan. He mentioned nenek kebayan walk in front of his tent. Then dia lari masuk dalam kan. Masuk dalam balik. And a while later keluar api kat dia tent. Tent dia terbakar. Yes. And apa lagi aku ingat vividly like, kira kan that's the summary lah. Kalau nak cerita penuh, kita pun ingat-ingat lupa. Tapi summary dia kira it's along that line lah. It's along that line. Yeah. So far kau ada experience anything like personal experience kat sini? A lot, I mean the whole area lah sini, Sembawang Beach area. Ada, tapi dia nak cakap gangguan tu tidak, tapi dia muncul sebagai binatang. Okey, silakan. Tapi dekat rem sana. Rem, okey, faham. Dekat rem, opposite kan Army Training Ground. Passion Wave inside lah. Passion Wave. Ni je lah sebelah ni. Sebelah ni lah. So kalau kau cross longkang tu kan is Army Training Ground. Betul. So kita pancing tu pun dalam aku rasa 5-6 orang. Ya ramai juga. 5-6 orang. Surf tapi surf. Tapi tu hari biasa. Okey. Bukan Saturday Sunday. So kita je kat situ. Faham. So far throughout the fishing session tak ada apa-apa gangguan pun. Cuma ada satu part tu time kita nak balik. Aku rasa tu pukul 3 lebih pagi tak salah aku. 3 lebih pagi 4. Sebelum subuh lah. So kita dah pack semua, kita nak jalan. Tengah pack tu kira macam ada start bau lah. Bau bangkai. Bau bunga. Bau bunga, okey. Bau bunga. So pasal throughout the session tak ada bau apa-apa pun. Kita pancing, lepak, ketawa-tawa biasa lah. So time nak balik tu dah pack semua, tiba-tiba bau bunga. So aku macam signal satu-satu lah. Habis cakap dalam hati aku pun macam tak apa, kita dah nak balik apa. Dah nak balik, lagipun dah nak subuh kan. So tak apa-apa lah. So bila time nak gerak keluar tu, kita dari beach tu kita dah naik atas, tengah jalan tepi railing. Sekali one of member aku, Haziq, across longkang tu, dekat Army Training Ground kan the railing kan. The railing, lepas tu kan longkang, lepas tu railing. Dekat atas railing tu dia nampak itik tengah bertinggi kat atas railing. Kan dia tegur. Alamak. Kan dia cakap dia panggil aku Yus. Kira kan dia belakang aku. Kita jalan single file. Pasal that time dekat sana dia punya rumput dia semua tinggi-tinggi. So kita terpaksa jalan dekat railing. Adage lah. Adage. So dia belakang aku. So dia panggil Yus. Tu aku toleh lah, apa? Tu apa? Dia tanya aku, tu apa? Aku cakap apa yang tu apa? Tu ada tu, kau tengok cross longkang tu yang dekat atas railing tu. Waduh. Aku pun tengok, nampak bentuk itik. Besar tak? Dari aku pesite nampak macam
Macam nak cakap macam dia punya tu macam an adult cat lah. Okay. Dia punya size dia lah. Tapi kalau betul dekat aku tak tahu berapa besar kan. So aku pun tengok sambil jalan tu sambil tengok. Tapi macam apa yang aku nampak, macam tak ada kepala pun ada, itik tak ada kepala. Okay. So bila kita dah keluar, dah jalan sampai vehicle tu, vehicle betul-betul depan Passion Wave. Depan Passion Wave. So macam tak tahu lah, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, macam ada pokok macam goyang. Okay. Pokok goyang ni semua. Aku cakap terus aku dah cakap dengan arwah semua. Arwah pun ada time tu. Okay. Aku dah cakap dengan arwah semua sekali Encik keluar. So barang semua masuk vehicle, terus keluar. Keluar aku cakap pergi mana-mana kedai kopi luar kan. Like luar. Tak makan pun kena air panas cawan kan, at least buangkan masa kat situ luar. So far itu je yang aku kena lah. Kalau yang members, ada satu members pun kena juga time pancing kat situ. Okay. Kau kalau jalan masuk kan? Okay. Kau dapat vehicle kat Passion Wave, lepas tu kau jalan masuk kan, ke kiri tu. Kau kalau jalan ikut railing sampai ujung kan, dah pasir kan. Situ ada satu pokok besar. Betul. Tempat orang campfire lah. Kat situ. Member aku pernah pancing, dia dah cast. Time dia nak gulung tu, line dia pergi belakang pokok, baru ke laut. Okay, ya. Dia tengah previously dia cast. Dia dah cast macam biasa. Lepas tu dia dah letak. Lepas tu dia duduk lah bual-bual. Okay. Bual-bual sat rokok apa semua. Lepas tu tak ada bike tau. Tak ada bike, so dah nak tukar umpan. Nak reel in lah. Nak reel in. So bila dia angkat rod tu, dia reel in, rod dia ikut. Tapi ke belakang pokok. Line dia pergi belakang pokok. Tiba. Unik. Actually that pokok also give me that some vibe lah. Tapi tu bukan pokok dia betul-betul. Pokok dia betul-betul kat depan ni. Kat sini. Dia pindah. Okay, kau ingat yang aku, kau, Pak An, Dila dengan Seri yang kita pancing. Yes. Okay. Kau kalau facing laut, kalau kau tulis kiri ada satu pokok besar nak mampus. Yes. Itu pokok dia. Okay. Bukan yang kat depan tu betul-betul. Kalau kau dengar story yang macam dekat NB12 ke apa ke, dia cakap kat situ ada satu pokok besar, jangan kencing sembarang ni semua. Itu pokok dia. Yang tepi antena tu yang pokok besar gerabak tu. Itu yang pokok dia, bukan yang depan tu. Single tu Faham. Bukan pun yang roundabout punya Bukan. Because roundabout pun satu pokok yang hidup mati tu. Kau ingat? Yang betul-betul tepi laut. Yang tu pokok beringin lah, yang ada ranting ni kan. Is it apa pokok beringin? Is it the one? Because ada satu pokok dia besar tau, kan. Yalah, the one and only pokok besar kat situ. Yes. Itu pokok dah tua tu, dah lama. So aku selalu tengok dia macam pokok hidup mati, aku panggil dia. Yalah. Aku nampak something. So kita abaikan. Yalah. Oh, yang tepat shark kena lah. Yang kat situ pokok juga ke? Yang kita ada panggil. Dia kena kat sini. Dia kena sini Sini. Bukan kat sebelah sana. Bukan. Faham. Okay lah. Dia kena yang kat sini. Yang tempat orang tanam muri ni side. Faham. So guys, kat sini aku share sikit lah apa yang aku tahu kat sini. Dekat kawasan masjid sini orang tanam uri semua, gubuk. Then orang pancing. And previously yang kata itu gateway to another dimension. And we got to know from Sonia herself that saying that is previously a house for someone, right? Yeah. But I didn't really catch the name of that person. Tapi dulu sini pun ada kubur. Kubur, okay. Sebab mana kubur dia? Ni mak kau pun cerita lah? Tak, aku pun pernah dapat kubur dia.
Dengar? Dengar. Very clear, bro. Tu kubur dia tak salah aku is near the pintu gerbang tu. Is it? Sebelah belakang atau depan dia? Masuk. Tak salah aku daerah sini lah. Okay. Right guys, so tonight actually the vibe still okay lah. Tengah on and off lah. On and off lah. Tadi aku dah nampak pergerakan belakang kau. Something moving kat bushes belakang tu. Dan aku irau. Tak ambil indah lah. So kau imagine belakang aku ni, depan aku ni, belakang Yasta is bushes. Dia ada 2 gerbang untuk kau masuk. Kiri atau kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan. So kau imagine, betul-betul in between of that 2 gerbang, something just dash through. There's no cats or what, but ada kucing lah tapi kat sana. Bukan kat sini. Mana kucing tu? Dah hilang. Dah hilang lah. Gila. So guys, korang ada any like incident with entities ataupun cerita-cerita seram ke, ataupun family members yang ada experience cerita seram kat kawasan sini, korang akan just DM kita, email kita, and just spam kita lah apa-apa story korang ada. Tak kisahlah actually cerita kat tempat sini ataupun cerita luar kawasan ni. Because aku rasa kita running short of stories. So far tak ada new stories from listeners lah. Tengah maybe pasal last week kita took a break kan, so maybe tak ada apa-apa stories yang pop up lah. But the thing is, aku look at kita punya TikTok account they love kita punya last episode 14 lah siot. 14 yang pasal Masling. Yes, boom sah story. And they are asking, they are sharing with us also, like apart from block 4, block 2, yes, block 1. Correct. Around that pocket lah, senang cakap lah. They are saying like kat situ orang kata ada kena gangguan. Same experience as us, like playing around during kecil punya time, childhood time. Memang kat situ ada orang panggil. The same experience with us. And also ada juga yang mengatakan di situ adanya orang yang praktikkan ilmu hitam. Bomo lah, senang kata. So I don't know, is it true or not? InsyaAllah one day kita akan turun situ. Kalau that area aku tak tahulah. Kalau nak cakap pasal bomo, ilmu hitam ni semua. Tapi blok yang number ke atas aku tahu ada. Number ke atas, especially 22, 23. Blok 23. Faham. But yalah, that around that estate, daerah situlah, that cluster situ previously I was staying dekat 350 opposite Woodlands Stadium. Aku baru habis kerja shift malam. Dan tiba-tiba aku ternampak shooting star. And this shooting star is like flying very very slow. It's not very fast. And aku thought that is shooting star. Dan aku tengok balik, ini bukan shooting star. Tu adalah 77. So the direction of it flying from is from directly daripada, if you tengok the map properly, dia terbang atas Ulen Hill. Is it called Ulen Hill? Yang mana? Ulen Sek yang belakang ada bukit apa? Masling Sek belakang. So that thing is flying above that hill and heading straight towards Woodgrove yang ada Al-Amin dulu. Woodgrove Mall. Woodgrove Mall. Yep. That thing is flying towards there. Yep. Dari mana again? Wooden Hill. Yang atas tu. Dia fly towards Woodgrove. Jauh juga saya dia terbang. Bila dia reach dekat atas Masling Mall tu, dia dah rendah consider tau. Masling Mall ke Woodgrove Mall? Tak. Atas dia Masling hill, Mall, Masling Mall pun Woodgrove kan. Okay. So from the hill, the fly getting lower and lower. So bila dia
not really rendah. I mean above pokok punya level lah. Then itu dah dekat mana? Dekat Marsiling Mall punya atas. Dia heading down lah. Yes. So aku tengok, sure lah, ni aku dah confirm ni bukan Shooting Star, because Shooting Star kalau dia laju gila. So it's not Shooting Star, it's a 77. So bila aku just tegur, pap, dia mati, dia betul-betul jatuh dekat traffic light. Jatuh kat traffic light. It was like, wow. Because this is not aku punya first encounter with 77. So because previously aku nampak 77 it's not this same colour. Previously it's like yang dekat area Jurong aku nampak is colour orange hijau gitu lah. But this time around it's orange and biru-biru. And I thought it's like fire no. But then dia bunga api, berapa aku naik sekejap. Dia bunga api siul. Like you know sparklers yang bunga api gitu kan. Dia spark gila babs. Aku thought sure lah. Aku so far pengalaman aku dengan 77 yang aku nampak yang wild 2 kali lah. Satu dekat Pasir Ris. Okay. Ada orang buat parah kot. Ada lampu. Tu aku nampak ada lampu. Ada cana. Tak tahu buat parah ke tanam muri tu. Tak kisahlah. Kita teman panggil dia. The first one dekat Pasir Ris. Aku ingat lagi dekat Batu 8. Batu 9. Okay. Tempat playground aku dulu lah. Right. Okay. Ada pokok tu. Kan breaker atas ni. Okay. Breaker. Ada breaker sini. Lepas tu pasir. Kau ingat yang tempat Wan Jala Tamban tu pasir. Yang Tamban gila babs So breaker nanti ada satu pokok baru pasir. Okay. So aku pancing dengan member aku semua kat pasir tu, kat bawah. Kita tak pancing kat atas. Okay. Terus sekejap guys there's some movements. Okay, tak apa. Okay, terus kan. So bila tengah pancing tu, itu dah past midnight. Dah past midnight. So aku tengah facing the sea tu. Okay, tengah tengok rock tip lah, biasa lah. Tengah duduk, tengah tengok rock tip kan. Sekali aku nampak macam a glow of light tu dari belakang ni. Dah tengah mendatang. Rendah Aku cakap ni apa benda siap. Aku tengok bawah lah. Macam kau tahu flare. Dia punya lampu dia. So bila aku toleh, tak ada apa-apa tau. Okay, toleh tak ada apa-apa. Bila aku tengok atas, betul-betul atas pokok lah siul. Habis? Naik siul. Betul-betul atas pokok. Aku dah kali hijau. Aku ingat lagi kali hijau. Dia terbang. Cakap apa sia ni? Pecah. Jatuh kat laut. Dan aku cakap sial lah, ni first time saya aku tengok ni 77 terbang ni macam Miranda. Second punya Sembawang JT tu. Sembawang JT daripada Malaysia dia masuk. Woi, import. Okay. Daripada opposite tu. Aku dah nampak tau. Macam, so aku ingat dia macam lampu merah dari opposite tau. Dari Malaysia lampu merah. Kat atas kat atas lampu merah. Aku tu sama tengah pancing kat JT. Tengah pancing. Dia datang lah. Ni rendah ke tinggi? Mesti tinggi. Rendah. Kau nampak lamppost ni? Lamppost ni? You add another, I think, atas pokok lah. atas lagi sikit lah. Atas dia ni sikit lah. Color merah. Color merah apa? Dari Malaysia ni dia terbang masuk shipyard. Itu tegur tak pecah siul. Jujur aku cakap. Shipyard ujung tu? Okay. Jujur aku cakap, tegur. Semua tegur tak pecah. Maybe kau try selawat, kau tegur lagi. Tapi itu yang actually aku lupa. Semua dah sial lah, apa sial tu. Sial lah, semua dah gitu. Selawat pun dah lupa dah ke mana semua. Tengokkan dia serius dari Malaysia tu dia terbang. Dia pass by shipyard atas. Masuk. Cakap gila sial ni. Tapi kau nampak tu betul dia ada spark ke ataupun api?
dia ada dia macam ball of light. Lepas tu dia ada dia punya follow through dia, yang belakang macam spark, ada asap masuk kan. So I was like, wow, this kind of thing it's like dia punya experience just lain macam lah. If korang pernah ada experience di 77, just next level lah dia punya feeling dia. But the thing is, I just gonna share with you a bit about 77. Even though korang dah tegur tu benda kan, the pengantar akan tahu tu siapa yang tegur. Yeah. So korang yang tegur tu actually just don't just tegur. Dia tegur tu korang, you know, like after that just amalkan apa-apa surah yang korang tahu, like Al-Fatihah ke, Tiyakul ke, apa ke, Ayatul Kursi apa. Itu even best, all this together. Just to pasang pendinding diri lah. Because this pengamal-pengamal, you know, benda-benda bodoh semua kan, diorang akan tahu siapa yang tegur ni benda. And diorang bukan nak tak hantar lagi, but the thing is diorang akan, you know, like somehow kalau diorang nak kacau kau, diorang boleh kacau kau. Yeah, correct. So it's best korang protect yourself first daripada, you know, diorang kacau-kacau korang. Tapi ada yang cakap tak, kalau kau tak tegur, kau dah nampak pun tak jadi. So kirakan pun kalau betul nak salahkan orang yang nampak pun tak boleh salahkan 100% apa. Kalau dia dah ternampak, macam mana? Actually itu juga ada macam-macam level lah. Correct. That's why kita akan nampak different colours. That's why different patterns. Like aku pernah nampak 2 types of patterns already. Hijau ada, biru ada. So it's like, you know, different level. Ada yang just purely merah, just flame. Tapi macam saya buat ada orang lah sini. Ya, ada orang buat parah. Aku rasa lah buat parah ke apa lah. Macam saudara aku cakap dekat Thailand, game dia lain tu. Macam mana? Dekat Thailand, okay, selalu 77 kau punya understanding apa? Telur dah common lah. Telur Kat Thailand keris. Ya. Okay. Nampak keris macam 77 tapi it's keris. Last aku tahu macam gini yang kalau benda-benda weapon terbang semua, dia ada kena-mengena dengan ilmu-ilmu orang lama lah. Not really ilmu-ilmu hitam, but untuk protect diri sendiri. You know, during waktu dijajah Jepun, dijajah Portugis semua, dan pahlawan Melayu lama yang digelarkan diri diorang Selimpang Merah. So diorang akan, you know, ada yang pakai ilmu like parang terbang, ada menggunakan Selimpang Merah untuk diorang, you know, act as a defense. Like even though it's selimpang, and bila sebat orang tu ibarat anda kena potong lah. So that, so it's like wow lah. So aku takkan terkejut lah, if you say that in Thailand they also practice this kind of arts. It's like okay, so it's something similar because Thailand dengan Malaysia, Singapore sebelah lah. Kira kan is so you know, benda yang baik even though you use for yourself can be treated as, you know, another way also. Even though korang belajar putih, if korang niat lain boleh jadi hitam juga. So is terpulang pada niat masing-masing. Betul. So, niat jahat jadi jahat. Niat baik jadi baik. Jadi gitu je. Wow. So tonight guys, tadi kita rasa ada vibe lah. After dah dengar orang ketawa-ketawa semua, gelak gedebuk, dan nampak lampu-lampu suluh, so macam the vibe a bit kacau lah. Aku rasa ada lah. Kalau nak cakap orang explore ke atau pasal sana dah pressure wave apa. Betul. So tak tahu orang yang pancing kat sana ke, tak tahu lah kan. Jadi aku dua hal lah. Actually aku don't mind, I mean like tempat-tempat macam gini. But really Block 4 tu aku nak pergi. Boleh lah. Yeah, like one day I think the next recording kita akan turun sana. Kat either sana ataupun Circle Green. Circle Green mana sih? Blok nama kau situ? Yang belakang Lemat lah. Yalah.
Okay. Either one lah. Maybe dua-dua. Tapi either one lagi better lah. Tapi kalau kita pergi urban places, we won't be there won't be any cooking content lah. Yeah. Maybe just macam gini lah, chill, relax, minum kopi dan makan. Makan ada epok-epok. Lupa pula. Makan lah. Apa pula? Sambil-sambil lah. Guys, ni pepok daripada Mami Kasum. Last kita berbual pasal beliau. Ni aku test sikit. Bismillah. Jual bawang juga. Cuma dia dah, inti dia dah shrink. Dah tak compact. Dia tak shock ha. Tapi okey lah, at this kind of hour mana lagi korang nak apa epok-epok. Betul. Ni kira emergency punya. Makan. Kan. Okay, one thing dorang menang apa tau? Dorang punya crispiness. Even though dah lama dorang dah goreng kan. The crispiness diorang keep out. Jaga tu. Okay guys, tak ada macam gini lah. Untuk the next outdoor, korang vote. Wow. Aku tahu kita baru vote, tapi minta tolong vote lagi lah. Betul. Either Marsiling ataupun Woodlands. Korang decide, kita pergi Woodlands. macam boleh Marsiling buat makan. Wow. Kalau kau personal choice, what would you choose? Aku Marsiling ke? Tapi kita nak kena cari tempat yang sui untuk kita duduk. Actually kat fall belakang tu, dorang ada pokok kan. Like small park tu. Kat tengah lah. Tengah tu. Yang in between block tu. Tu ada tak aku ada macam shelter jaring-jaring tu. Ada kerusi. Foto. Kita bawa kerusi lah. Boleh lah. Kita bawa kerusi. Tempat kerusi yang dorang ada tu, tu letak kita berkamera. Boleh. So guys, macam mana? Marsiling ataupun Woodlands? Okay guys, tiba-tiba angin kuat, brief us. Kau check weather, kau tahu hujan. Yes bro. Kau? Okay guys, Dari itu, aku Ak, aku Jay, aku from UXC. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.